Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Untuk video hari ni saya nak unboxing satu kemah Mountain Hiker Inflatable A10 Starry Sky Inflatable 10. Yang design ni lebih kurang macam rumah design dia. Kalau korang tengok design Legend Hike Village 6 yang A10 tu, dia lebih kurang. Tapi untuk material ni dia gunakan Oxford fabric jenis cotton. Berat dia pun dalam lebih kurang 15 kilo. Okey, untuk full review ni jangan lupa subscribe video ni dan korang tengok video ni sampai habis. Kat sini ada cara pemasangan, cara simpan. Okey. Untuk kemah ni dia ada dua color, satu warna hitam dan juga satu lagi warna kakis. Untuk saiz dia 210 x 300, ketinggian dia lebih kurang dalam 200 cm. Yang 200 cm ni paling tengah sekali. Bahagian side dia rendah sikit lah. Dia punya air pole dia lebih kurang dalam 11 cm hingga 12 cm. Nanti kita tengok. Ok, material Oxford fabric, PU index dia 3000 mm. Ok, jom kita buka dulu dan kita tengok apa ada dekat dalam beg ni. Dia ada bagi sekali dengan figurine Ok, ni dia punya storage bag dia. Ok, dia punya packaging dia pun tak besar sangat. Ok, ni dia punya item dia. Ok, dia ada bagi sekali dengan manual book kat sini untuk cara dia punya setup dia. Okay, dia punya buckle strip. Okay, dalam kotak ni dia ada bagi sekali dengan dia punya pump. Okay, ni dia punya pump dia. Okey, ni dia punya pancang. Dalam beg ni dia hanya bagi pancang sahaja. Okey, untuk pemasangan kemah ni dia sangat mudah guys, sebab dia menggunakan pump kan. Okey, jom kita tengok. Okey, ni cara pemasangan kemah dia. Okey, untuk pemasangan macam biasa lah. First step, korang kena pancang dulu. Lagi mudah untuk elakkan kemah ni terbang. Okey, untuk bahagian pintu dia yang ini, bahagian depan. Sebab belakang dia tak ada pintu. So,
kita pancang dulu yang barang. Saya gunakan barang yang apa ada. Okay, pack yang dia bagi jenis macam ni Okay, korang stringkan dia sikit, baru pancang. Okey, untuk pump A10 ni, dia kat bahagian dalam Kat sini dia ada gambar pump. Biasa kita jumpa dekat luar dia punya valve dia. Tapi untuk A10 ni, valve dia kat bahagian dalam. Okey, korang just buka dia punya zip kat sini. Ada gambar pump. Korang buka dan nampaklah dia punya valve dia. Okey, untuk valve, macam biasa korang kena masukkan yang ni untuk pump. Okay, jari tengok pump. Okay, ni dia punya pump dia. Okay, pump dia bagi sekali. Okay, smooth. Okay, pump dia smooth. Okay, valve tu, dia punya valve dia ada banyak sini. Untuk sambungan valve dia, korang ambil valve to valve. Male to female. Okay, kita tengok berapa minit untuk pump A10 ni. Okey, sambil pump ni korang bolehlah urut sikit bagi dia senang nak mengalir angin. Okey, kalau korang setting untuk kemah ni, biasa untuk angin dia 6 PSI Okey, lebih kurang. Okey, untuk waktu pump dia. Okey, waktu pump dia lebih kurang dalam 2 minit setengah gitu 2 minit 30 saat. Okey, untuk pump lebih kurang dalam 2,5 minit macam tadi. Okey, ni bahagian depan dia ada macam soyut sikit. Okey, untuk bahagian depan ni
Untuk lebih kukuh, kemah ni korang kena pancang bahagian depan. Okay, depan ni ada tali. Okay, tengok. Okay, kita tengok bahagian dalam dia. Okay, dia punya material dia agak tebal. Okay, material yang digunakan 210 di Osport. Pada saya so far tebal lah dia punya kain, dia punya material kain dia. Okay, bahagian depan dia ada mesh. Okay, mesh dia sangat berkualiti. Pada saya mesh dia sangat tebal. Okay, depan ni dia ada pintu tau. Yang ni pun dia ada mesh dia. Yang ni kalau korang nak bagi ventilation dia lagi baik, yang ni korang boleh lipat. Tapi kalau korang tak nak, korang boleh zip. Dan paling menarik sekali untuk kemah ni, dia ada stargaze untuk kita tengok pemandangan bahagian atas. Yang ini memang serius, memang terbaik. Okay, untuk material ni dia menggunakan TPU guys. Okey, untuk bahagian bawah dia ada satu mesh door. Jadi korang punya ventilation dia lagi nice. Untuk mesh door ni dia ada dua, belah kiri, belah kanan. Alright. Untuk dia punya tapak dia ni tebal. Kalau korang pernah pijak canvas, dia sama. Macam korang pijak canvas yang tebal ataupun canvas merah oren tu. Okay, dia punya material bawah dia nice, tebal ventilation dia okey. Ni dia punya apple dia. Untuk apple dia lebih kurang dalam 11 ataupun 12 cm. Okay, tebal ni. Dia punya kain pun bagus. Okay, untuk belakang pintu tak boleh buka . Okey, tilam apa yang sesuai untuk kemah ni? Kalau tanya saya suggest korang pakai tilam yang tak terlalu tinggi . 20 cm, 10 cm, sangat-sangat recommend. Sebab apa? Sebab bahagian ventilation dia kat bahagian bawah. Jadi dia rendah lah. Okey, jadi kalau korang nak pakai tilam, korang ambil 20 cm ke bawah, okey. Kalau 40 cm bukan tak okey, tapi dia tinggi. Jadi dia tertutup bahagian ventilation. Okey, yang ni saya nak try pasang tilam 20 cm. Kita tengok ruang dia luas ke tak.
Okey, ni sekarang dah siap pam. Korang boleh tengok dia punya keadaan dia. Okey, ni dia punya sizing dia tilam. Okey, kalau korang masuk sini pun ada ruang. Okey, ni ruang ventilation area. Kalau korang tidur sekalipun, kat sini korang masih ada ruang udara lah. Okey. Kalau 40 cm kali 2 lah, lebih kurang tinggi gini. Okey, kalau 40 cm tinggi gini, ruang pengudaraan dia agak kurang sikit. Okey, bahagian tepi dia ada buckle. Yang ini untuk korang pancang, bagi kemah korang lebih stabil lah. Kalau kena tiup angin tak ada lah, terbang. Okey, kat sini korang adjust, korang just tarik je. Ni. Lepas tu korang pancang je kat sini. Okey, lepas tu korang pancang je kat sini. Kat bahagian atas, yang ini dia ada bahagian chimney. Okey, chimney dia. Kalau korang jenis 4 musim nak buat tempat hangat, yang ni sesuai. Okey, kalau kat Malaysia ni rasa tak perlu kot, korang just tutup je. Okey, tepi dia kat sini. Okey, dia punya design dia nice sebab dia bila turun air dia flow lagi cantik lah. Jadi possible untuk air bertakung tu sangat-sangat kurang. Alright, dekat bahagian belakang dia, yang ni ada tali. Ada 3 tali di sini. Okey, 1, 2, 3. Okey, untuk bahagian tali dia, tali dia sangat kualiti. Okey, yang ni function dia untuk elakkan daripada kemah korang terbang. Kalau korang nak pacak dekat pantai pun sesuai. Okey, dia punya tali dia, korang just sikat dan pack saja. Okey, pintu macam biasa belakang tak boleh buka. Okey, tapi kain dia tebal. Serius, kain dia tebal guys. Ni sekarang kita nak tutup kemah ni. Okey, sekarang saya tunjukkan cara nak tutup kemah ni. Okey, dia cara airtan ni paling senang untuk simpan kemah korang. Okey, cara dia mudah saja. Okey, first untuk yang ni, bahagian ventilation ni korang jangan tutup rapat menggunakan zip, korang just turunkan sahaja. Tujuan dia untuk bagi korang punya flow dalam ni dia keluar lagi mudah lah. Sebab airtan ni dia satu layer saja. So dia senang nak, bila angin dia keluar, dia mudah lah nak simpan. Okey, kita turunkan dulu dia punya bahagian langsir tepi ni. Okey, untuk bahagian dalam, korang just tutup je dia punya mesh. Okey, dia punya bahagian light curtain ni, korang just naikkan. Okey, untuk bahagian depan ni korang just turunkan sahaja. Okey, separuh dah okey. Yang bahagian depan ni korang tak payah nak zip. Okey, yang bahagian depan ni korang tak perlu zip pun tak apa. Tapi kalau korang nak zip separuh pun boleh. Okey, dampak yang terakhir sekali ni, korang buka dulu dia punya ni untuk buangkan dia punya angin. Okey, bahagian ni dia punya angin dalam Okey, untuk dia punya bahagian apple dia, cara mudah korang boleh gunakan pump untuk keluarkan angin dia untuk first
Okay, ni bahagian kepala dia. Okay, sekarang kita dah bagi dia punya bentuk dia untuk pol kiri kanan dia. Okay, sekarang kita nak cabut pancang dia dulu. Okay, sekarang kita lipat sikit bagi separuh dulu. Ini bahagian dia, bahagian nozzle ni. Okay, untuk bahagian nozzle ni, korang yang ni paling dia dekat luar lah, senang. Okay, tolak sikit angin, bagi dia keluar. Okay, dan last sekali, korang just gulung saja. Okay, dia punya buckle dia.
Okey, itu saja untuk video kali ni. Untuk kemah ni so far pada saya kain dia agak, untuk material dia, kain dia agak tebal dan dari segi kualiti dia pun sangat bagus. Dan yang menarik sekali untuk kemah ni, dia punya tapak kemah dia, bagi dia punya base dia, material dia pun tebal. Okey, lepas tu dia punya kemah ni sesuai untuk 3-4 orang family ya. Boleh masuk tilang queen. Dari segi design dia, untuk pasang dekat laut ataupun kalau korang nak pacak dekat laut pun sesuai, sebab design dia jenis yang ada potong angin. Okay, design dia pun nice, sesuai untuk angin tepi pantai. Dari segi ventilation dia pun agak menarik juga. Okey, kalau korang berminat dengan kemah ni, korang boleh dapatkan dekat dalam saya punya showcase. Itu saja untuk video kali ni. Korang rasa konten macam saya buat ni menarik? Okey, jangan lupa like ataupun subscribe. Jangan lupa komen dekat bawah untuk tanya apa-apa. Nantikan konten-konten yang menarik selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu kampus.